Betul tak? Kamu jangan percaya. Fikir. Dia buat rusuhan. Keluar mahasiswa buat rusuhan. Demo, rusuhan. Buat sana, buat kecoh sana, buat kecoh sini. Tuan Mahathir ambil, duduk dalam UMNO. Tak buat rusuhan. Kena pecat daripada UMNO, buat rusuhan. Masuk penjara. Keluar penjara, buat rusuhan. Buat rusuhan, masuk penjara balik. Keluar penjara, tak buat. Dia buat rusuhan. Dua Perdana Menteri tak buat rusuhan sampai sekarang. So, korang dah nampak tak sekarang ni? Saya tanya, jangan percaya, senang korang fikir. Korang fikir. Takkan kau tak nampak benda-benda depan mata kau hari ni? Pelik-pelik ni. Benda pelik-pelik banyak ni. Takkan kau tak nampak? This is Anwar Ibrahim. So kita jangan masuk perangkap. Dan saya nak ingatkan berkali-kali ni, polis bukan musuh kita. Sebab daripada dulu strategi Anwar Ibrahim adalah kambing hitam. Polis jadi mangsa. Dalam himpunan mahasiswa Anwar buat dulu, polis jadi mangsa. Tempoh hari depan kedutaan US, dipimpin oleh Ketua Pemuda AMK, Setiausaha Politik Anwar Ibrahim, polis jadi mangsa. Isu kampung Sungai Baru, kata gangster, pemaju buat gangster, polis jadi mangsa. So, this is Anwar Ibrahim. Dia akan frame polis supaya kita ni marah, benci, lawan dengan polis. Jangan. Memang ada segelintir dekat atas tu korap nak mampus kan, macam Tok Bull apa semua ni. Tetapi bukan anggota kat bawah, pegawai kat bawah ni. So, polis bukan musuh kita, polis kawan kita. Jangan jadikan masa. Jadi kalau ada apa sentimen sekalipun, kena sabar, tenang dan bijaksana. Perangkap di mana-mana ni, supaya kita memberontak, marah. Sebab Anwar dalam keadaan yang terdesak. Ingat terpulang, nak percaya tak percaya apa saya cakap, terpulang. But sejarah dah membuktikan Anwar Ibrahim, bila dia hilang kuasa, dia akan buat kekecohan, dia akan buat rusuhan. Dan sekarang ini dia diambang kejah yang akan jadi mangsa. Khususnya mereka yang berdemonstrasi reformasi 1998 dulu. Tolonglah nasihatkan adik-adik yang ada ni, kalau Anwar panggil, ajak turun ke jalanan sekali lagi, tak payahlah, cukup. Usah-usahlah perbodohkan diri sekali lagi. Bukan oleh banduan jenayah liwat Anwar Ibrahim. Dapat? Tolong, ingat balik, bersih, banyak macam dah. But this is Anwar Ibrahim. Dia dah hilang sokongan dah, dia tak nak letak jawatan. So, mungkin secara official akan diumumkan. Kita tengok lah. So, dia punya game adalah darurat untuk dia dilantik sebagai Perdana Menteri Interim. Ya, sudah cerita banyak kali dah. Saya cerita lagi sekali, tak apa. Betul tak? Dan dia boleh lantik Dato' Sri Anwar sebagai Interim Prime Minister. Kalau Mahathir boleh dilantik sebagai Interim Prime Minister, kenapa Dato' Sri Anwar tak boleh? So, kenapa nak lantik Anwar sebagai Perdana Menteri Interim? Kenapa nak lantik Anwar sebagai Prime Minister Interim? Interim Prime Minister, why? Anwar kan dah Perdana Menteri. Anwar Perdana Menteri caretaker tak. Jangan percaya secakap. Engkau pergi dekat ChatGPT, engkau tanya sekarang ni, apa beza Perdana Menteri dan Perdana Menteri caretaker dan Perdana Menteri interim? Engkau pergi tanya ChatGPT sekarang ni. Jangan percaya secakap, pergi tanya. Perdana Menteri sama kuasa macam Perdana Menteri interim. Tapi Perdana Menteri caretaker ni, dia tak ada power. Dia tak ada apa-apa. Faham? So Anwar sekarang ni Perdana Menteri caretaker. Sebab tu Lobak Man bagi tahu, kalau darurat diisytiharkan, apa Anwar tak boleh dilantik sebagai Prime Minister interim? Kenapa nak lantik Prime Minister? Sebab power sayang, kuasa.
Bagi Walanon dia tak faham lah, dia bodoh lah kan. Bagi geng cium spender, dia tahu apa bendanya. Salim Kongkang je lah yang dia tahu kan. Bagi Salim Kongkang, dia pun dalam ketakutan dah tu. Salim Kongkang, takut je. Jangan takut. Nak lari mana? Anwar pun tak boleh tolong kau dah, Salim Kongkang. Tok Bul ke, Azam Belen ke, Zamri ke, semua tak boleh tolong kau, Salim Kunyit. Salim Kunyit Kongkang sabar je. Nak pergi mana Salim Kunyit? Salim Kunyit Kongkang nak pergi mana? Dalam ketakutan tu. Dia tengah takut tu, guys. Ramai nak Salim Kunyit Kongkang ni. Siapa nak Salim Kunyit Kongkang? Siapa nak? Saya nak bagi ni. Saya tak nak dia. Aku tak selera dia ni kan. Siapa nak ni? Salim Kunyit Kongkang, siap lah kau. Kau tak kenal aku siapa, Salim Kunyit. Kau tak kenal aku siapa tau.